What was the moment, the final straw you said, this is too much, I'm leaving? The final straw after I met Muhyiddin Yassin. After I met Tan Sri Muhyiddin Yassin dekat Publica, dekat apa HQ tu, pejabat dia. Bila dia bagi jawapan macam tu, I dah tahu lah. Sebenarnya dia pun tak ada way forward untuk parti ni. So, bila datang PRN Selangor, I pun nampak dah mula bersatu, letak watak-watak yang condong kepada Azmin. Kan orang-orang Azmin lah, dia bagi seat yang best-best. Kan bekas gangster macam Cik Tun pun you ambil nak jadi calon. So sebenarnya ni dah against I punya orang kata vision untuk this bersatu ni. Dia bukan saja dia should be better than UMNO, tapi dia should mengketengahkan watak-watak yang baru dalam politik dan watak-watak yang boleh dihormati oleh semua pihak. Ni semua resepi untuk kalah lah. Jadi my vision, apa yang I harapkan from the beginning of the Bersatu ni, untuk jadi the better and lebih intellect ataupun professional and lebih humble version daripada UMNO ni, dah nampaknya Bersatu ni dia jadi macam nak lebih worse daripada UMNO.